Penyanyi Farah Ashikin mendedahkan sudah bercerai dengan bekas suami, Raja Iskandar Raja Mukhtaruddin, 2 tahun lalu. Memetik laporan berita harian, bagaimanapun Farah berkata hubungan mereka masih baik, malah kekal profesional menguruskan perniagaan restoran bersama di Petaling Jaya, Selangor. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Kami sudah 2 tahun bercerai tetapi masih kekal baik. Tidak mudah sebenarnya, tapi salah seorang kena kuat. Orang sekeliling yang rapat hairan bagaimana kami boleh kekal bersahabat. Secara kebetulan kami buka perniagaan restoran ketika masih berumah tangga. Takkanlah saya nak bermula dari kosong balik dan buka perniagaan sendiri. Lagipun saya bukanlah seorang yang suka nak membenci, bergaduh atau konflik. Jadi teruskan sahajalah, katanya pada sidang media memperkenalkan Humble Ramadan Buffet restoran 17 Hilsi semalam. Ditanya mengenai status perceraian yang hanya dikongsi selepas 2 tahun, pelantun kembali lagi. Di sisimu itu tidak melihat sebarang sebab untuk mencanang perpisahan tersebut. Bagi saya tak penting nak kongsikan kisah perceraian kepada khalayak. Saya tak pernah nak berahsia, kalau orang tanya saya akan jawab. Tapi untuk buka cerita tidaklah. Nanti timbul fitnah pada masa akan datang, katanya. Pernah 3 kali gagal dalam rumah tangga. Pemenang tempat ketiga Malaysian Idol musim pertama itu menyifatkan ia adalah ujian untuknya. Dalam pada itu, Farah berkongsi berdepan kemurungan ketika awal perceraian. Saya sampai tahap tak nak jumpa orang sebab saya tak tahu nak cakap apa jika ada yang bertanya soal perceraian. Saya pakai nikap semata-mata nak sorok wajah dan mata bengkak akibat banyak menangis. Selepas setahun barulah saya mampu nak berdepan dengan masyarakat, jelasnya.